Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi. AI Jungle ni, bos. Ada lawan ke? Nuah sejarah ni. Lawak ke tu? Senggol-senggol dong. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play, susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okey, hari ni macam biasa, saya punya konten adalah buat bubur lambuk, tapi gunakan cara tradisional macam mana nak cakap? Susah lah. Tradisional, professional. Susah lah. Tradisional. Diam! So, saya sekarang ni pukul 10.30. Saya ada potong-potong dah kayu 2 hari lepas. Tinggal nak ambil je kayu-kayu, bawa balik rumah dan tinggal nak bakar je. Duk, makcik-makcik pun dah ada yang potong-potong bawang kat rumah. So, saya tak sempat, memang barai sebab ada shoot semua. So, Aslah Irif kemungkinan akan datang. Kita akan agih-agih ni dekat Batu 14 Ulu Langat, InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Tapi ada jugalah nak potong-potong kayu sikit lagi lah nak potong, tapi dah banyak dah potong, tinggal nak angkat je. Korang tontonlah video ni sampai habis, InsyaAllah. Orang kata ni nak merapatkan satu rahim salah satu lah untuk jumpa, duduk satu. Ni style-style orang kata style lama lah, tak putuskan ikatan. So korang tonton video ni sampai habis, okey? Macam mana cara buat bubur lambuk? Okey, jom kita ambil kayu dulu. Kamilah penyamun di dalam ini negeri, pandai merompak dan juga mencuri. Cukup ni banyak ni. Jadi kita akan ulang alik untuk cair kayu. Agak sejuk hari ni. Saya rasa macam dah haga sikit. Daripada pukul 9 jadi buat kerja, memang haga lah. Agak baru tidur sejam ni, bapak barai. Jom kita terus masak. Saya dah tak sabar sangat nak masak sebenarnya. Luncur bosku. One eternity later. So, saya harap sekejap lagi akan termasak dan dekat dalam keadaan baik. Tumpah apa? Buat sendiri. Angkat ni. Angkat. Angkat. Angkat kayu ni? Ya, bawa ke sana. Bawa ke sana. Ni kayu kita kumpul dah. Tak nampak alung pakai handphone. So, jom luncur. Kita kekurangan kru. So saya dengan jam corner je yang buat. Kru kita hari ni pun alhamdulillah gaib semua. Jam corner cuba untuk usaha supaya dayanya kayu-kayu yang kita cari tadi tu hidupkan api. Tengok adakah dia berjaya menghidupkan ataupun orang sejarah yang hidupkan. Ush, macam orang lama hidup api. Adakah api ni akan menjadi hidup menggunakan minyak hitam? Berjaya juga. Berjaya apa? Nampak gaya kita punya orang tak datang lagi. So makcik-makcik yang tadi kayu-kayu saya dah ambil dah. Kali ni makcik-makcik, geng-geng cemkona yang buat kerja kali ni punya kerja. Belum lah sengit. Betul. Oh, hebat lagi anak.
Hebat lah. Oh, memang peserta ni lah kalau nak aratkan awal. Kalau aratkan peserta lain rasanya memang pukul 4 petang pun tak siap. Kalau ada geng-geng macam corner ni, dia sambil-sambil membawang, sambil-sambil tu diorang punya kerja jalan. Lambuk ni pergi tengok sini. Esok tahun depan Okay, kita tuang beras kali ni. Tuang beras terus ni. Wow. Alhamdulillah kali ni saya lagi ambil kayu, saya hidup api. Semua saya kali ni. Sebabkan saya sebenarnya terpaksa dah ni. Saya dah barai dah. Baik Kak Ara. Ya Allah Kak Ara. Murah rezeki adik Kak Ara. Makan bubur sedap kita malam ni Kak Ara buka ya. So, kita punya ni pun Alhamdulillah dah siap dah. Dah boleh makan dah bubur ni? Belum lagi. Puasa kan. Makan petang lah. Oh, makan petang. Makan petang? Makan Waktu maghrib lah, kat puasa. buka puasa. Oh, kat puasa. Makan petang, makan petang. Okey, inilah kru-kru kita yang bertugas hari ni. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. So, kata-kata daripada Chom Corner. Nak kata apa ya dek? Nak kata apa pula? Next bagi Kak Mayam. Seronok. Bagi dekat Kia. Oh bestnya. bestnya. Okey, gembira you sekarang. Gembiranya sekarang. Kak Ipah saya. Seronok tak terkira tadi. Happy tak terkira. Happy tak terkira. Orang suruh bagi kata-kata tak pandai. Bagi kat orang pula. Kata banyak ni. 1, 2, 3. Cik, tim grup kita. Okey. Oh, nampaknya bubur kita dah semakin dah nak siap. Mak Yam ada nak bagi sepatah dua kata bubur nak siap? Oi, sedap ni, sedap. Tapi apakan daya puasa. Ya, betul. Kalau tak puasa dah sedok dah tadi ni. Dah hidup dah. Bersilih ganti Chom Corner punya crowd bukan biasa-biasa. Diorang bagi silih ganti. Tadi makcik tu ni Chom Corner pula masuk tangan. Chom Corner angkat bara. Nampak gayanya silih ganti. So ni salah satunya untuk merapatkan silaturahim sebenarnya. Orang tu punya style dulu. So ni kita akan letak cili kering yang telah rempah. Saya saja je cakap cili kering. Noah tahulah mak. Mak tak tahu ke? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Saja je cakap cili kering. Wow, kita bubur ayam pula. So macam-macam yang tunggu turn. Yang tunggu turn. Nampaknya sudah siap kita punya dodol. Dodol pula. Bubur lambuk kita. Mana pekerja-pekerja yang lain? Tinggal 3 keratnya je. Tinggal. Oh, yang lain semua dah balik dah. Lagi datang. Oh, kejap lagi datang balik. Masuk pack lagi. Oh, nak bungkus. Okey, kita akan bungkus pula. Oh, hari ni hari bahagia tak nak. Okey. Kau dah tengok kita punya selera. Lemah aku punya spek Gucci aku tak rasa tu. Aduh. Oh, spek Chom Corner. Kau boleh nampak sekarang ni kawah ni besar aslah. Betul. Ini kalau macam kita main rakit hari tu kan. Tak payah rakit. Ni je letak. Oh, inilah boleh jadi sampan. Ya, yeah, boleh jadi sampan. Nak try tak? Boleh. Nanti kita try. Noah, siapa yang rasa ni? Tak ada orang rasa lagi. Tak ada orang rasa? Betul macam mana? Nak tahu dia sedap ke tak? Orang tua-tua yang buat. Kau tak tahu tadi berapa orang grup. Aku dah nampak satu kawan Chom Corner lalu tadi. Ni Oh, bukan seorang.
Ada tadi cuma 7 orang. Jadi tak perlu aku pun tak apalah tadi Ya, tu. tak apa. Aku bagi kau rehat sebab kau penat. So, tak lagi bahagian bungkus mak. Aslah seorang punya kerja. Ya. Tapi Yelah, tadi bibik guys. kan? Bibik kita mana? Asla baru sampai sebab semalam Asla live dengan Noah. Betul. Bibik kita mana bibik? Bibi ada. Dalam kereta. Okey, kau akan buat kerja dengan bibik. Sedap lah bau dia. Aku nak Sabar. Puasa tak? puasa. Okey. So, Sedap kita bau, tunggu. sedap bau. Kita tunggu bibik-bibik akan bungkus. Betul. So, Aslah hari ni jadi tim bibik. Okey? Salah. Asla punya label masih lagi Asnura. Bibi is Bibi. Tapi Bibi Asla dengar enjin kereta dia orang. Mana dia orang? Sana parking. Aduh, siut betul lah dia orang ni. Tak kena marah bibik ni. Ada buat kereta lain tadi. Ya. Yang buat Pinky Suzy. Nak kena marah dia orang ni. Okey. Kita punya bubur memang dah siap. Ya. Sekarang tepat pukul 3. Sebenarnya ada lagi kru lain iaitu Airif. Ya, Airif. Tapi Aina tidur mati. Jangan bagi tahu. Dia baru bangun. Aku tak boleh bayangkan kalau dia tidur mati. Macam mana lah Sebab muka dia petak waktu dia tidur. Faham tak? Mesti berdengkur bunyi ayam kan? Confirm. Okey, sekarang ni benda pun dah siap. Masa kejap ayam. Kita nak bungkus. Ya, nampak. Kita akan bungkus Sedap lah bau dia. Tapi kalau awak penat, jangan risau macam saya cakap. Saya ada bibik 2 orang. So Sama-sama lah. Bukan sama-sama. Kita akan bagi kalau kita penat, kita duduk je tengok bibik buat kerja. Tukar-tukar lah. Tak payah tukar tak apa. Memang tu kerja bibik. Penat saya bayar bulan-bulan tau. Okey. So sekarang ni masa untuk kita bungkus dulu. So awak tunjuk cara bungkusnya sebenar. Mana penutupnya? Inilah specialnya bubur lambuk by Asnurah ni. Korang boleh nampak sesiapa yang dapat, korang akan dapat stiker sekali. Comel kan? Betul. Asnurah, kecil sangat tulisan TikTok IG ni. Baik kau tak payah tulis. Nama bawah tu Ini penting. kalau orang nak baca memang kena macam Tapi kalau nama bawah tu pun kalau diorang search mana-mana pun keluar. Sebab nama kita sama je. Tak lari. korang akan dapat stiker ni. Bibik! So special. Bibik! Wow. Macam ni Yeah. Wow. Satu siap. Padahal ada lagi ratus cup ni. Kita buat semua 500 cup. Dang. 500 cup tapi kita rasanya kita tak tahu, tak pernah buat. So Allah. Engkau ni comot dah. Panas. Perlukan lagi. Sedapnya. Asal nak. Lepas tu kita akan kaut semula dalam ni. Apa mak ni? Berkiranya. Tengok geng, Cung Corner berkira. Orang puasa tak makan banyak. Orang suka benda ni. Bagilah buat banyak. Biarlah pada penuh. Nanti dia ambil macam limpah-limpah. Kedekutnya. Ambil kawah lagi. Last aku makan bubur lambuk ni masa time sekolah dulu. Tu pun dapat daripada orang taman. Ya. Wah. Aslah. Tak apa. Tak apa. Cung Corner tu tak apa-apa lah. Dia suruh jimat-jimat. Orang nak bagi buat banyak. Comot. So, korang macam biasa kita akan bagi dekat. Kemungkinan kita akan Yang bagi tutup dekat. biar tim bibik tutup. Bibik tutup. Awak tahu tak kita relax bagi kat je. mana? Bazar kan? Bukan. Habis Kita tu? bagi tepi jalan. Tepi jalan? Ya, dekat Batu 14, Hulu Langit. Boleh. Mana kawan-kawan mak tadi? Ada yang balik lah. Dia yang tolong masak tadi? Ada yang malu. Sebelum kau datang tadi, nanti kau tengok konten tu. Kenapa? Bapak gempak. Wah, mak boleh rehat. Ini biar bibi buat. Mak punya lutut tu nak pakai lama tu. Nak ngorat lagi orang lain ada. Nak ada husband baru tu. Alamak. Dalam diam. Husband baru. Woi, ulang-ulang. Cik, belakang kamera senyum-senyum sengih. Ulang-ulang nampak?
Dah cuit-cuit kawan dia dah tu. Ulang-ulang. Berkecah kau buat. Aku cukup ke 500 ke tak? Cukup. Tak sampai 500 ke. Sampai. Bazir lah dek, oi. Muhammad adik ni. Macam ni letak dia. Dah kaut masuk dalam ni. Macam ni. Clean. Tak berkecah. Ini Ambil 100 je ni. Tak apa. Comot ke bawah? Tak, ni 100 je ni kalau macam ni. Rezeki. Terlalu banyak. Comot ni nak tapu susah. Alamak. Termakan pula. Boleh tahan sedap. Kau tak puasa ke kau? Comot lah. Biarlah. Hai. Oh, Noah tak puasa. Tak apa, biar saya buat. Bibi ni curi-curi tulang lah. Okay guys, nampak kita punya bibik. Ada seorang yang menggaul, yang seorang lagi. Ni. Belum siap tu, belum siap tutup habis. Belum siap tutup. Bibik rasanya bahagian tutup lah kan? Betul tak? Boleh. Tapi dia orang boleh dipercayai ke untuk tutup rapat? Susah nak rapat ni. Saya pandai tutup. Betul. Okay, bibik pertama kita macam siapa lagi kalau bukan? Harry. Macam mana? Ni belum tutup. Bagi dia trial tutup. Tu dua tu. Trial. Tutup. Satu bibik ni, satu bibik miau, satu bibik wu. Apa bibik marah Trial tutup ni. Aslah tengok Gorong bibik ni. Ai. Boleh cek. Ush. Cantik ya. Orang dulu kerja bazar, Pak. Dah Pak, kamu sama kami ni. Tengok, pegang. Ini orang Sabah, Pak. Double check. Double check. Setakat tutup bubur ni, alah. Kasih tahu. Orang mana dah pandai tutup bubur. Pisau satu je. Takut pisau satu je sebab apa? Aku boleh tutup sambil makan bubur tau. Dah salah. Puasa. Salah. Itu betul lah. Tak, dari tadi kau try aku ni. Ya. Kalau apa betul. Tak, ni benda betul. Dia lapar guys. Betul-betul mau makan. Betul. Dia boleh kalau tutup sambil. Jadi jangan biar terlampau lama. Nah, cucun. Another two. Mana panutup? Ini panutupnya. Bapak tak nampaknya bapak. Dah nampak mama. Ini pak. Mak duduk belah sini mak. Nanti mak langgar membontoti kamera. Oh ya, tak apalah. Tak apalah. Janganlah tak apalah. Ada kat sini lah. Habis takkan kami nak buat konten tengok motor mak. Hai, kau suka kau? Hai. Kau. Dah puasa cakap bontot suka kau Tak apa, Mak. Jaga jari jemari. Biasalah buat. Siapa? Okey, asal buat. Oh, order stiker. Dua order. Design tu aku buat. Nanti minta link order. Ada stiker nak buat tak? Mau lekat di kereta. Ai. Kereta Eric. Ma, let me do. Tengok asal apa ni? Jadi kuat. You guys kuat, okay? Ini lama-lama sikit aku makan ni. Korang kena ingat kenapa korang di sini. Korang kena ingat 2 tahun lepas korang tak ada kat sini. Belum mah. Memang tidak di sini. Memang. So, korang kena kuat. Sekarang pegang penutup, sekejap lagi pegang sudu ni aku. Sabar Muhammad. Lagi berapa jam? Tambah tu sikit. Lagi berapa jam je. Masalah kau datang-datang tadi pun memang kau dah nak try tau. Nasib baik kami ada depan tau. Kalau tidak, Bau dia pun sedap sudah. Cucun.
Ni, kalau awak nak apa-apa, awak cakap je dengan Didi. Kalau dia melawan, bagi tahu. Oh. Sikit lagi begini mau bersih jari tu ah. Ujian di bulan-bulan Ramadan. Korang kena ingat kenapa korang di sini? Baik, Cip. Kecilnya. Cat, stop! Lupa lirik dah tu. Lupa lirik dah tu. Dia nak buat dia kamu ni. Ya tu. Adik, tepi sikit adik. Adik, ya Allah, jangan panggil aku adik. Susun kap dik. Kau pun panggil aku adik juga. Aku ikut macam corner. Jangan dia ikut congkongnya tu. Tak lakam. Jadi kan? Boleh. Jangan. Jangan. On. Cik. Nak try congkongnya. Aku dah agak dah lama lah benda ni aku agak. Memang dia nak try betul congkongnya ni. Hai, kakak jadi bapak dia aku. Tapi aku rasa congkong ni lagi sesuai dengan Harry lah. Hei. Pula. Aku nampak gaya dah ada lah. Kan? Memang ada. Tengok rambut pun nak cakap tahu so. Mana ada? Tengok rambut dengan personality. Kena. Dapat kan diorang tutup kan? Pandai diorang tutup kan asal kan? Betul. Cukup ni. Oh. Sabar. Selan dah cukup ni. Tak siap lagi ni. Alamak. Tu dah berendam. Baguslah. Kap. 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 Ya, kejap. Tanya ulang-ulang. Emotional damage. Aku nak lawan ayam belakang ni. Ni bazar mana kita menjual ni? Bukan jual. Kau cik modal nampak. Orang suruh kau jadi bibik je tau. Dia kau untung. Kau ada job ke hari ni? Oh, tapok ganti 35 kan. Kita jual 50 satu sekap. 50 satu kap. 50 satu kang. Siap tol. Yalah, cungkong dia ulah masak. Alamak. Stiker saja modal. Cari modal ulang ni. Antaran cungkongnya je berapa? Hantaran. Buah-buah pun dah hantarannya. Wah, Encik tanya. Mestilah. Pandai masak kot. Encik tanya. Ada hantaran ke? Encik nak hantar. Kalau hantarannya mahal tau. Dandan mahal, dandan. Nah, Asla tanya Eri, berapa dia mampu bayar? Berapa ni? Cakap sikit. Yang saving kau tu cakap sikit. Sekarang ni siapa yang nak? Jujur, siapa nak? Boleh kahwin dua kan? Kau buat dah. Tunggu kejap kami. Kita jumpa lepas habis bungkus lah Kita jumpa di next content. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kita jumpa Kita jumpa sekejap lagi, makan dulu. Bukan. Kita jumpa selepas makan. Ada chemistry ya korang dua. Ada chemistry ya. Dalam tu terus Wow, orang lama. So korang, kita punya dah habis dah. So nasib lah berapa ramai yang dapat. Kemungkinan kita akan bagi seorang satu je. Sebab benda ni mahal, sebab ada stiker. Free pula tu. So kemungkinan kita akan bagi seorang satu je. Okay? Buka kap. Saya tak tak pandai agak berapa bajet boleh masak dalam kawah ni. Sebab kami buat 4 kilo je, 5 kilo je. So tak tahu bajet berapa. Kita guna bubur lambuk dah habis, dah siap. So sekarang ni dah habis. So berapa je yang ada saya tak tahu sebab kami tak pandai nak agak lagi. So rezeki lah yang dapat. Memang barang limited. Sebabkan ada stiker Asnura Wasku. Okay,
sekarang ni saya dan tim Bibi akan pergi ke bazar. Tapi bazar? bukan bazar, pergi ke Padang macam nak bagi orang. bagi orang, Ya, kan? orang akan datang So, situ. orang Tepi tak jalan, sabar. tepi jalan. Ya, Kita random je, kita parking je mana-mana. Siapa cepat dia dapat. Dia dapat, Rezeki betul. dia lah yang dapat tu. Betul, rezeki lah mana yang dapat, insyaAllah. Betul. So mana yang dapat jangan lupa tag. Time Bagi kita post ni dia orang dah habis makan dah pun. tak adalah, kan ada terpawai tu agak iya sikit. So tengok tim-tim bibik kita. Tim bibik yang puasa bagusnya. Bagusnya. Wow. Nampak bodyguard awak tu. Angkat. Angkat. Go. Wop. Asal excited. Bukan. Angkat. Salah. Bukan, salah. So aku pergi ambil kereta ni. Okey, ambil kereta. Pakai river depan tu Okey. Alah, siannya. Dia nak bangun tidur. Itu dia bangun tidur pula tu. Eri. Pegang bawah, Eri, pegang bawah. Okey, go. Masuk. So, tunggu. Kita akan on the way pergi ke bazar. Okay. Okay, angkat. Muat ke? Apa? Nah, kau marah siapa? Kita mau buka, mau bagi-bagi bubur. Sana juga dia blocking di belakang orang. Bukan. Jaga parking. Tahu lama. Ini kenapa? Minta RM5. Minta. RM5. Minta. Jangan. Jangan. Kita memang miskin tapi tak sampai minta-minta. Kita memang apa? Kita memang miskin tapi tak sampai minta-minta. Inilah kalau bawa bapak-bapak. Nak bubur kan? Nak Bubur. Bagilah. Nobita. Oh, Nobita ke? Dah bubur, kita ada bubur. Okey. Tak nak terus. Dia takut. Cuma kau marah. Kan? Jadi kau ada semua dah. Jadi, Kita ada swing kau sekali. Tak. Kau pusing kepala. Tok dah lah. Tak, aku memang aku. Kau dalam. semua kau. Bubur. Tok Dalang. Orang pertama terima bubur Asnura adalah Tok Dalang. Sama-sama. Stop laughing. Kenapa tidak signage ke apakah ada bubur gitu? Kita random punya bro. Ni kalau orang dah nampak satu, kau percaya tak? 5 minit lagi settle. Dia jenis semalam fikir hari ni buat. Semalam fikir dia ni buat. Nampak? Dia punya Depan. Bubur. Labung. Bubur pre. Bubur. Aku yang malu ni. Labung. Okey, sekarang ni bibik yang akan jadi kerja kan saya cakap. Bagian ni bagian dulu. Bubur labung. Kau kena tahan kereta. Kau suruh kita. Bubur lambung percuma. Bubur lambung free nah. Bubur lambung percuma. Bang, sini bang. Sini. Bubur lambung percuma. Sini. Sini akak. Sini abang. Akak, nah. Ada lah. Percuma. Bubur. Lagi. Aku bungkus. Bubur percuma. Aku bungkus. Percuma. Aku selamatkan nyawa kau. Labung nasi murah. Bubur percuma. 1M. Lama. Percuma. Apa bang? Bang, percuma. Lagi satu.
Hey, Khairul Aming. Khairul Aming. Hey, what's up, guys? Khairul Aming. Eri Khairul Aming. What's up, guys? Mana bubur pagi lah? Kejap. Kereta abang ni sini je. Oh ya ke? Abang ni sebelah ni je. Jangan dekat-dekat Sini. Bubur percuma. Bubur Lombok sini. Jangan malu. Saya ingat bungkus yang aku bungkus lah. Sini adik, sini. Bubur lambuk percuma. Bagi lagi. Aslah ada adik, Aslah. Ni. Adik ni bagi je. Kalau kurang bagi tahu lah. Banyak lagi ni. Bubur Lombok percuma sini. Akak dah bubur. Ni. Akak tu parking. Oh parking. Akak dah parking ke bubur? Bubur percuma juga. Percuma juga. Bagi je. Sebelum dia Aslah ni belakang. Bubur bang. Eri bubur. Percuma. Kenapa? Pargo ni. Bukan pargo. Bukan. Bagi. Bang, bubur. Bubur percuma. Bubur percuma. Bubur percuma. Bubur percuma. Okey. 1, 2, 3. Bubur percuma. Sama. A few moments later. Sold out. Yeah, jom kita balik. Ni buat meja. Bubur percuma bang. Bagi. Apa yang dah alert ni? Okey. Tina riko suku. Banyak kuih dia tu. Cuma bang. Halo. Bagi tu. Pergi. Oh, bagus lah tim-tim bibi ni. Bagus lah. Percuma. Bagus, tim bibik kali ni memang sumpah bagus gila. Bubur percuma. Sudah. Relax bro. Relax bro. Gaduh. Buka tingkap abang tu. Pergi. Kak, dah bubur kak. Eri hati-hati jaga motor. Harry, dia suruh kau jaga motor. Hati-hati jaga motor. Bubur percuma. Bang, bubur percuma bang. Bubur lambuk. Bubur. Okey, beres. Sangkut terus. Terus angkat kat motor dia orang. Oi, pakcik tu ragi siut. Mana ni? Style. Bagus orang kampung ni dia orang buat drive thru je. Dia buat dia train je. Patut orang-orang belakang pun macam faham. Tak ada hon-hon ke apa ke. Kan? Patutnya kita tulis bubur percuma. Kan orang ingat beli kan. Tapi tak apalah. Sebab tak banyak kan. Kalau banyak mungkin lah. Sama-sama. Buah lambuk. Lagi sama. Bye. Pergi lah. Sabar. Jangan pergi. Ini terciduk aku. Habis aku. Ya. Aku ke. Jangan pergi. Tapi lambat sikit lah. Umpang kuek. Setakat susun je. Masuk Dia lepas ni tidak. susun dah. Eri ke? Aku kadang-kadang penat juga dengan bibik aku ni. Apa? Bubur lambuk. Dia dah susun. Bubur lambuk. Lepas tu dah bagi kan? Plastik. Dia minta kat kami. Tapi dia susun. Baik tak payah keluarkan. Bubur lambuk. Kenapa orang takut lalu depan kita lah? Betul? Agaknya dia takut kita tarik kot. Bubur lambuk percuma. Mungkin lah. Orang takut lah nak lalu kita. Akan ada lagi satu tu. Lagi satu. Bagi kan? satu. Kau satu.
Akak ini gentle, pakai arang kak. Memanglah Original. Original. Belakang. Bagi kakak tu. Ni abang ni. Lagi. Apa kau buat? Ni akak ni. Tu. Bubur Cuma. lambuk. Wah. Tak plastik dah. Dah. Tak plastik dah tak sempat nak plastik. Wah, mengayal lah. Ayah. Bukan. Aku tengah bercinta dengan Asla. Oh, sorry. Aku pula busy takut ni tak nampak kamera angle. Patutnya kau kena bawa lagi seorang bibi lah pegang kamera ni. Kan. Tapi tak ada, kawan-kawan aku jenis tak pandai pegang kamera. Aku risau. Percuma. Aku risau dia tangkap gambar sendiri je. Dia babai je dalam kereta. Dia babai je. Tak apalah babai. Kak. Akak nak kak? Bubur lambuk percuma. Percuma. Wah, go. Akak tak nak? Ni ambil satu lagi. Wah. Percuma. Wah. Oi, dia ke? Oh. Ambil gambar boleh. Tak. Masa. Berhayalah bibi ni. Sibuk main telefon. Dia tu bukan hari ni je dia main phone. Aku balik hari ni dia punya busy. Makan telefon tu. Oh. Boleh. Ada lagi. Ya, para aku mau psycho Aina ni. Apa konon? Oh. Jaiman. Gambar. Aina. Gambar dulu. Oh, gambar. Sekejap. Buka ulang. Berapa? 4 ni lagi. Ni bagi abang. Terima kasih. Sama. Jom. Asla. Ni. Bubur. Abang tu sebab. Stiker Asnura. Wow. Bubur lambuk cuma. Dia masuk parking. Tak, tolong nak masuk parking boleh, tapi tolong bagi sini 3 tahun lah. Ini dah nak dandan kami. Dandan kami dah nak ni. Sama. Drive through je. Ni lagi satu. Lagi satu. Sama. Buka lagi. Ni. Nak plastik. Sini. Boleh. Nah. Janji lepas ambil gambar, tolong kami pula. Tak adalah, gurau je. So. Jom, motor. Nasib baik saya dah selamatkan satu nyawa. Bagi bubur. Ni bubur Ambil ni. Bubur lambuk original. Sama ni. Tak ada bubur lambuk tiruan Itulah tu ada pula 3-1. Bubur lambuk original. Okey geng, kita punya bubur memang sangat laku keras hari ni. Kita bagi polis bantuan. Boleh. Kita hari ni kita punya bubur lambuk dengan bibik-bibik. lagi. Macam mana bibik okey? Everything okay. Ni, mic kat sini. Oh. Tak apa. Mic. Aku fikir tiada mic. Tapi Eri bagus lah. Dia ada tempat yang orang kata memang tak tahu macam mana dia ciptakan. Dia jadikan tempat tu Meja. bakul. Bubur. Free. Ambil je kak, percuma kak. Bubur lambuk. Bubur lambuk. Ambil je, sama. Kejap. Baguslah. Asla dah mula rasa nak jadi cameraman sekarang. Tuan, bubur lambuk percuma. Ambil, bagi. Kau makan. Selamat bertugas. Polis kau. Polis bantuan. Oh. Bubur percuma. Okey, dia lalu. Jangan nak parking. Hai. Bubur percuma. Go Ipan go. Go Ipan. Wah. Ipan. Dia capaikan untuk viewer. Mantap tu Ipan, sumpah cakap. Bibik terpansion. Bibik kita ni memang tak sia-sia sebenarnya. Saya dah cakap dengan awak. Memang saya perlukan orang.
bang, bubung. Tak, abang memang datang balik. Sebab saya tadi dia nak habis lah cakap, bang, ada lagi bang. Abang relax. One, two, three. Saat One, pertama two, dan jujur ku tak pernah Diorang dah beli banyak makanan ke area sini. Ya. Bagi kat masjid je lah. Tapi dah tak banyak lah. Dah nak habis lah. Serius, dah nak habis lah. Percuma. Kalau ni kita pergi bazar tu bagi lagi. Tak apa, boleh bagi sini. Kan kita bungkus-bungkus bawa sekali kan? Okay. Kan? Jom. Akak bubur percuma. Jom. Tambah lagi, tak cukup tu. Bang, kak bubur percuma bang. Kak, Aslah sini. Percuma bubur. Bubur Ambil lambuk. je bang. Ambil je bang. Bubur lambuk. Satu dah. Satu. Dua kak. Sumpah sedap. Gentle. Okey. Sama. Ambil je. Okey. Okay, sini. Bubur. Baik. Akak. Antu bagi je abang tu. Cuma ambil je. Ya bang. Lagi-lagi akak tu tak dapat tu. Kak. Kau ni bagilah bagi main-main lah. Dah bang, dah ambil bang. Belum lagi? Belum. Ambil dua bang. Okey. Ni, kru kita ke depan. Jom. Apa lagi? Akak Sini. bubur. Jom. Sini. Boleh. Dua. Mantap. Ambil bubur tu. Noah. Okey. Jom, sini. Alamak, tingginya kau ni. Hop. Abang yang rendah ni. Okey, sama. Bye-bye. Bersama tinggi dengan kau. Dia dah follow aku. Oh ya. Tu. Wah, Terima kasih. thank you. Nah. Sudah. Tak. Percuma. Bubur percuma. Bibi, cepat sikit. Dah nak habis dah ni. Percuma. Kita dah nak habis dah. Keluar yang lambat. Terima kasih bang. Jangan marah. Weh, bang. Alhamdulillah. Abang ni main swab bang, kereta bang. Bang, saya dah selamatkan abang. Aku yang terkejut kau ni. Kau slow lah. Dapat air tebu geng swab. Sedapnya. 2 hours later. Dalam Tupperware habis. Weh, habis. Yang tu dah set out. Ini last. Ni last. Wah. Bubur percuma. Hooray! Hore. Tadi lemah betul. Dia dah semangat sikit dah. Tadi energi tak ada. Dia rehat tadi. Sikit lagi, tinggal sikit saja lagi. Bukalah cermin tu kurang. Aduh, kurang ni. Cuba ambil je. Ambil je. Tak kena bayar. Oh, dah tadi. Boleh. Tu lagi kan? Banyak lagi. Dah tak banyak lah. Sumpah tak banyak. Ni orang-orang niaga ni. Dia mesti dah ada makanan kan? Tapi kita bagi je. Harry kereta. Kereta. Aku dah selamatkan hari awal. Panggil. Jangan malu. Sini. Bubur percuma. Bang, bubur percuma bang. Kalau bapak aku kan akan jadi orang pertama yang datang. Bapak aku memang suka bubur-bubur percuma ni. Kalau ada bapak aku ni, dia minta 3. Ya. Ya ke? Kita nak masuk. Sama. Dah ambil bubur dah. Ambil lagi. Ambil lagi. Sama. Bye. Ramai je. Ramai nak singgah tapi malu. Faham tak? Percuma. Nak habiskan cepat ni. Nak buka dah. Dah, sudah. Okey. terus kat motor dia orang. Terus sangkut. Terus letak kat bakul. Boleh. Dia bagi belakang oh. Ya Allah. Orang ni naik motor jauh-jauh. Ya Din. Pergi mana? Berjalan Din.
Nanti yang lain pula. Letak benda lain pula. Mana tu nak pergi Ipan tu? Weh, bagus weh Ipan weh. Woi, Ipan mantap Apan. Ada orang berani langgar aku. Ni, pukul. Tak ada orang berani langgar dia konon. Okay, selesai. Kena marah pula. Bibi pula nak marah. Bau air jagung. Ya, kejap lagi kita Dia cari. dapat Bau air jagung. Dia dapat item kejap kita buffet cari, tu dah kita lah. cari. Kita mau. Percuma bang. Berjumpa bang. Singgah bang. Nah, Terima kasih. Comelnya. dua, bagi Awak dua. ni pandai lah buka plastik. Awak ni, wow. Awak sini plastik tu, pandai yang awak buka plastik. Buka plastik pun pandai. Bila nak buka attitude saya. Tinggal 3 bro. Iya bro. Buat percuma. Tinggal berapa? 3. Tinggal 3 yang Kita dah terakhir. nak sold out. Mau kejar kereta. Ya, kejap. Ini abang baju kereta kelabu. Bubur lambu percuma. Tu Cina tu. Bukan tak boleh je kalau dia nak. Tapi tak elok. Kalau Cina tak yalah. Percuma. Bukan tak boleh bagi sebab ni pakai daging korban. Oh, ya? Selamat bertugas. Kan tak boleh hukumnya. Oh, ya? Campur sabar dah. Ni orang sini. Boleh juga. Tak. Boleh. Baik mana ada bang? Saya orang biasa je bang. Baju hiking. Hiking yang boleh jugalah. Tapi kita tolong bawa je. Bawa sini. Dah habis. Tak, video. Video. Sold out. Habis dah? Last 3. Last 3. Kita nak sold out dah. Sini sini. Sold satu. Hai. Eri dah selesai dah kau ngajamnya Eri. Bang, percuma bang. Serius percuma. Ambil ya. Go bang. Sama. Sold out. Mari. Dengan ini kami mengumumkan bubur lambu Asnurah sold out. Okey, jom kita pergi cari makan pula. So, Kita akan pergi cari makan. kita nak buat penutup dah. Sementara tu kita ambil Dekat konten Aslah kita nak berbuka pula, okey? Betul, konten Aslah dia berbuka pula. So, berbuka dekat mana? Tengok dan lihat. Ini konten dia. Okey, terima kasih mana yang menonton. Kami nak pergi, dah sekarang dah pukul 6.30 petang. Kami nak pergi cari makan sekejap. So, apa pun terima kasih yang menonton. Semoga korang terhibur. Komen apa lagi yang korang nak selepas ini. Kita akan cuba ikut apa yang korang nak. Thank you semua yang menonton dan kita jumpa lagi. Di Kita next dah ada content. outro dah korang. Kita dah ada outro. Besar-besar. Asnurah. Besar-besar. Bas. Itu kita orang punya outro. Ya betul, itu outro kami. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan, yang penting jaga solat insya-Allah. Thank Jadi you, soleh, Bibi. jadi yang solah. Okey, gerak lu Papa Roger. Next content. Bye bye. Fuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.